Anwar Ibrahim salah satu sebab for the last 3 tahun ini dia naikkan hutang kita sampai hutang kita setakat ni dah. Semalam saya dah bawa satu khabar bahawa kemungkinan PRU akan dicepatkan. Bloomberg kata mungkin bulan 10. Pasal ada kaitan dengan minyak lah. Kalau subsidi ni lagi terpaksa di-reduce macam mana dan sebagainya, rakyat tengah tertekan dan sebagainya. So saya nampak ada logik juga telahan Bloomberg itu sebab things are going to get worse, bukan better. So perang ini sekejap on and off, but dia akan berpanjangan itu dari segi geopolitik. At the same time dari segi ekonomi kita pun dalaman kita yang tak betul. Sebenarnya dulu kita ada masalah perang, masalah ekonomi dunia, geopolitik sentiasa, tetapi kita ni cushion ataupun kita mempunyai ketahanan daripada tekanan-tekanan luar ini, resilient to external pressure ni. Sebab itu dulu 2008 bila harga minyak naik 147 US dollar per barrel, lepas itu banyak tahun lepas tu setiap 4-5 tahun ada krisis dunia ini, kita boleh bertahan sebab kita punya daya tahan yang tinggi. Tetapi sekarang ini harga minyak naik 119, 110, 100 dolar, 90 pun kita dah tak tahan dah. Sebab daya tahan kita tinggi. Kenapa? Sebab Anwar Ibrahim salah satu sebab for the last 3 tahun ini dia naikkan hutang kita sampai hutang kita setakat ni dah. Kita dah tak boleh ambil hutang dah. Dah 65% ataupun 60 hampir 65%, kan saya dah cerita pasal benda ni. So kalau government tak boleh ambil hutang, macam mana kerajaan nak spend untuk rancangan ekonomi dan sebagainya? Kalau kerajaan nak spend on project pun dia kena ambil duit daripada Petronas dan daripada cukai lah. So 3 sumber je daripada kerajaan ni yang sumber besar-besar yang kita ambil. Satu, cukai daripada rakyat. Second, daripada Petronas yang melibatkan subsidi ataupun pemotongan subsidi kepada rakyat atau kenaikan harga minyak kepada rakyat. Yang ketiga adalah hutang daripada bond kerajaan yang ambil daripada banyak yang beli bond ni, EPF dan sebagainya. Tetapi ikut undang-undang kita tak boleh ambil hutang melebihi daripada 65%. So sekarang ni kadar hutang kita dah hampir atau dah melepasi 65%. So ikut undang tak boleh ambil dah. So kita tak boleh ambil hutang. So macam mana kerajaan nak ambil duit, nak spend project, itu yang saya kata tu, naikkan harga minyak dan naikkan cukai.